Rock Bingo Channel Adventure. Rock Bingo Channel Adventure. Yeah. Kisah di mana semuanya bermula di Pulau Melaka, ombak jadi saksi setia. Dan Pirate of Upe bersedia menentang batang kumpau, janji strike sampai petang. Memancing, berkayak dan berkemah, angin laut menyapa, berawan payung megah. Kelas baby, suasana penuh asyik, jeritan real, adrenalin pun berdetik. Rock Bangkok, tali menjadi ganas, strike demi strike, melawan arus yang deras. Janji tak kubau, janji tak kalah, sampai berpeluh semangat tetap gagah. Lokasi jadi saksi, laut jadi pentas, bertarung dengan sang raja ganas. Geng Pirate of Upe tiada gentar, bergelut dengan laut tetap tegar. Bila matahari terbenam malam lautan, kayakku terapung penuh harapan. Rock Bangkok, janji tetap ditepati, di Pulau Melaka sejarah aku ukiri. Ni buat apa kat sini ni? Alamak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ada tilam apa semua. Kau tidur tinggal sini ke? Tidur sini semalam. Alamak. Kampung ni tilam. Ya ke? Nyaman. Nyaman. Okey. Rock Bangkok Adventure, yeah. Hulusan jualan tali menjerit ganas. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Rock Bangkok Adventure. Baik, hari ini aku berkayak lagi. Kali ini di Pulau Upe. Seperti biasalah, bersama rakan-rakan kayak kes aku. Hari ini kami turun 4 biji kayak. Tu macam biasa, Abang Jas, Carol dan seorang lagi kat belakang belum gerak. Tu Rizal. Baik, hari ini kita mungkin bersantai-santai sahaja. Dan hari ni aku masih lagi, hari tu tertinggal fish finder. Hari ni tertinggal bateri fish finder pula. Tak apalah, redah saja. Okey, sebelum tu aku nak memperkenalkan korang pada satu produk, iaitu jig jenama Kokang daripada Master Jerry Harry. Okey, kalau korang berminat untuk mendapatkan jig Kokang ni, korang boleh dapatkan nombor WhatsApp dan nombor telefon Master Jerry. Aku tinggalkan di description aku. Okey, korang boleh contact Master Jerry untuk mendapatkan info-info tentang jig Kokang. Dan satu lagi, ni satu pesanan daripada Master Jerry sendiri. Korang jangan buang plastik dengan stiker dia ni merata-rata. Korang simpan 10 keping dan korang boleh tukar kepada Master Jerry, dan korang dapat jig bawah 20 gram, satu biji percuma. Baik, tujuan Master Jerry buat ni adalah untuk supaya kita menjaga alam sekitar. Jangan buang sampah merata-rata. Okey, apa-apa pun, jumpa korang dekat spot Kokang Unit 2. Baby, suasana penuh asyik, jeritan real, adrenalin pun berdetik. Rock Bangkok, tali menjadi ganas, strike demi strike, melawan arus yang deras. Janji tak kubau, janji tak kalah, sampai berpeluh semangat tetap gagah. Jadi apa buah Lokasi bukit? jadi saksi, laut jadi pentas, bertarung dengan sang raja ganas. Geng Pirate of Upe tiada gentar, bergelut dengan laut tetap tegar. Bila matahari terbenam malam lautan, kayakku terapung penuh harapan. Rock Bangkok, janji tetap ditepati, di Pulau Melaka sejarah aku ukiri. Jeritan real, tali menegam, kelas baby, strike tak pernah malam. Mataku bau, itu aku janji, sampai ikan tewas takkan berhenti. Rock Bangkok Adventure, Rock Bangkok Adventure, yeah. Gelama. Ada gelama? Ada tidak? Air tengah nak jalan naik ni. Ui, berapa? Badan. Oi. Itu bukan gelama, itu gelama. Itu gelama.
Ni. Ini dia ada. Dia nak. Oh. Yes lah. Wih, sekut. Mantap wih, saiz wih. Pengerul tu, Carol. Carol. Mantap yang. Depan sikit. Baiklah. Mantap, geng. Mantap, geng. Oh, saiz sekut. Tujuh ke 19. Tadi bukannya 19. Geng. Ngarik, jarik apa ngarik? Garing bunyi dia, geng. Kita tunggu sampai naik ah. Mana dia? Eksklusif, geng, ni eksklusif depan mata aku bagikan. Alamak, aku tak. Kalau ikut kan. Dia dah naik. Bantal, geng. Nampak? Tu dia, geng. Mantap. Alhamdulillah. Kasih jerit satu kali tu. Yes. Okey, geng. Tu dia bantal dia dapat tu. Habis? Aku di sini buat apa? Turun lah. Jangan lupa subscribe RBA. Yes. Rock Tu, Bangkok geng. Adventure. Yes. Wah. Ih. Yes. Sudah. Sekut. Sekut. Tempat pipi ke sekut? Sekut. Sekut. Macam ni lah best. Kencing, syok. Kepit. Mantap, geng, mantap. Alah, kena hidung. Masuk lubang hidung. Itulah. Yang kau pergi cium siapa suruh?
Awak tu, jas. Oh, melengkung joran ni, geng. Oh, padu lah. Dalam 2 minit ni lah ayam ni. Tebal pipi ni. Oh, tebal pipi. Okey, geng. Tu dah. Mantap geng, alhamdulillah. Dengan brother aku, Cik Kapitan RBA. Betul lah member RBA cakap tempat ni memang ada tebal pipi saiz geng. Ini Eji anggarkan dalam saiz dalam 2 kilo lah, hampir lah. Mungkin hampir 2 kilo lah, insyaAllah. Padu-padu menekan tadi geng. Oh. Anak jenah. Aduh. Jas kena lagi, geng. Oh, melengkung joran dia. Padu lah, padu. Padu. Turun lagi. Ada. Angkut. Wah, strike. Kat mana? Tebal pipi lagi. Bapak besar. Sekut. Jas, kau nak balik kan? Dah lah, Jas. Balik. Malam masih muda. Saiz woi. Betul lah, kena spot cantik, air cantik memang dia gunakan lah. Tengok, geng. Beramai-ramai. Padu. Nampak. Ada. Ha. Aku dah cakap tadi, kurang kena lagi ni. Okey, geng. Sampai di sini sahaja untuk hari ini. Alhamdulillah, ada yang bergasak. Memang padu lah kali ni. Alright. Apa-apa pun, terima kasih kerana sudi menonton Road Bangkok Adventure. Seperti biasa, pantang kumpau, janji strike. Assalamualaikum. Jumpa next video. Bye-bye. Dalam bumi semua kental, tiada drama, tiada koyak-koyak, tak kenal lelah.
berjuang bersama hadapi gelombang megah. Kita semua tiada rahsia sport, bersatu teguh tak pernah tersesat. Di laut luas jiwa bebas melayang, menentang badai pantang pulang sebelum menang. Pastikan dalam grup ni kuat mental dan fisikal, genggam tegap semangat kekal, hati keras dan hitam perkara biasa. Pirates of Upiah, legenda takkan pudar selamanya.